Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Malam ni kita ada majlis berbuka puasa dan solat tarawih. Ini satu peluang untuk kita berkongsi, bermesra serta mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Jadi, pada malam ini kita akan menemu bual beberapa orang pelajar serta guru-guru mengenai pandangan mereka tentang majlis yang sangat indah ini. Jom kita dengar. Okey Izma, cuba perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Izma Syaira daripada kelas 5A1. Okey. Apakah pandangan anda tentang aktiviti-aktiviti seperti ini di sekolah? Ada pendapat saya lah kan. Saya suka sangat. Lagi-lagi sebab saya dah form 5, saya pun budak baru. Jadi saya tak banyak pengalaman dengan kawan-kawan kat sekolah ni. Kalau nak keluar kita tak ada duit kan. So bila kat sekolah ni kita ada peluang untuk create memories dengan kawan-kawan. Bagi pengalaman Izma tahun-tahun sebelum ni, cuba Izma kongsikan pengalaman Izma yang manis, kenangan-kenangan yang indah dalam menyambut Ramadan tahun sebelum ini. Kalau Izma bagi daripada sekolah lama tak apa ke? Tak apa, boleh je. Kalau dulu Izma budak asrama. Jadi Izma dah dapat peluang untuk tarawih sama-sama. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Amalia Husna binti Muhammad daripada Universiti Negeri Satu. Boleh panggil Amalia? Boleh? Amalia, saya nak tanya tentang perasaan anda ketika berada di majlis berbuka puasa dan solat tarawih yang dianjurkan di sekolah hari ini. Rasanya sangat meriah sebab dah berbuka dengan murid-murid yang sama umur. Rasanya lebih ceria lah sebab selalunya bila berbuka kat rumah berbuka dengan keluarga, kadang-kadang keluarga ada ataupun tak ada, tengah balik ataupun belum balik lagi. Jadi dia rasa lebih meriah, lebih fun and chill je. Lepas tu semua orang tak sabar nak berbuka. Jadi semua orang macam happy jugalah. Saya faham. Okey, seterusnya saya nak tanya dalam majlis ni yang selama yang Amalia dah hadiri, Amalia rasa mana bahagian yang paling best dalam majlis ni? Rasanya perasaan dengan kawan-kawan dan apabila cikgu dah aturkan program dengan tertib, lepas tu semua orang ikut sekali. Sebab dia rasa lebih kemas dan mengikut masa daripada lengan-lengan kat rumah ataupun buat date kat rumah kan. Rasanya kat sini lebih teratur, lebih kemas, lebih efisien. Saya hari ni sebagai AJK penyedia makanan lah untuk budak perempuan kan. Pelajar perempuan alhamdulillah semua berjalan lancar dan ramai yang bagi juga juadah dan semua boleh berkongsi, boleh bawa lagi. So insyaAllah kita boleh teruskan pada tahun hadapan lah. Dalam menjayakan majlis malam ni, apa cikgu rasa ujian yang paling besar lah cabarannya? Oh, masih tak ada. Semuanya dipermudahkan. Alhamdulillah. Okay, terima kasih cikgu. Terima kasih. Memandangkan majlis malam ni berjalan dengan begitu meriah, apa perasaan cikgu sebenarnya? Alhamdulillah. Happy lah sebenarnya kan, dapat terlibat sama dalam majlis yang macam ni, seumpama ini. Lagipun dah lama dah sekolah kita tak buat macam ni. Jadi saya ambil kesempatan ni nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Barisan Pentadbir, kepada AJK yang terlibat, penelitian pendidikan Islam, syabas dan tahniah saya ucapkan. Dan anak-anak semualah hebat. Okay. Ini apa cabaran yang paling utama, cabaran yang paling susah? Sebenarnya kerjasama lah. Tapi bila dah nampak kejayaan program ni, menunjukkan bahawa ukhuwah antara pelajar, guru-guru, pentadbir sangat awesome lah. Betul-betul. Okay, jadi wajar ataupun tidak majlis ini diteruskan pada tahun akan datang? Ya, saya setuju 200%. Kita buat lagi. Tapi awak dah tak ada lah kot. Betul lah tu. Alumni lah nanti buat. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama.